Okey, Assalamualaikum. Ini adalah cara untuk menggunakan template head count. Okey, tekan saja. Lepas dah dapat link, tekan saja make a copy. Okey. Okey, so nanti dia akan keluar macam ni lah. Mula-mula ialah setup. Okey, masukkan nama sekolah dulu. Okey, contoh nama sekolah, sekolah menengah kebangsaan dan lain-lain lah. Okey, dah masuk ke alamat sekolah. Logo sekolah, tekan pada insert. Pilih image in cell. Okey, image in cell. Lepas tu barulah masukkan logo sekolah. Peperiksaan boleh tukar untuk peperiksaan apa. Tahun pun boleh tukar tahun. Okey, ini ada cara gunalah dia punya manual. Okey, kat sini ada masukkan senarai kelas. Okey, boleh masukkan nama-nama kelas lah yang ada. Okey, seterusnya masukkan kod mata pelajaran dan nama guru. Okey, dekat sini kod boleh masukkan lah. Contoh dekat sini bahasa Melayu. So, dia tulis BM. So, dekat mata pelajaran ni bahasa Melayu lah. Okey, guru mata pelajaran pun boleh masukkan. Okey, dekat masukkan markah minimum ni. Okey, contohnya dekat sini 0 ke 39 ialah G. So, masukkan 0 tu. Okey, yang minimum. Kalau contoh 90 ke 100, so masukkan 90 untuk A+. Itu untuk cara masukkan grade lah. Masukkan markah minimum. Kalau untuk grade ranking ni, yang mana yang paling top ialah nilai dia 0 lah. Kalau mana yang paling rendah ialah nilai dia 9. Okey, kalau contoh dekat sini kalau ada macam A, B, C, D saja, A, B, C, D, E, F sahaja, boleh juga tukar. Okey, cumanya tukar macam ni lah. F, E, D, C, B, A. Dekat sini masukkanlah markah minimum. Dan sini pun perlu tukar juga. Okey. Okey, so sekarang masuk pada senarai nama. Okey, dekat sini masukkan nama pelajar, masukkan nombor kad pengenalan, masukkan kelas dan pilih status. Status ialah pindah, aktif, berhenti dan batal pendaftaran. Okey. Contohlah kita masukkan nama, contoh nama 10. Okey, dah masukkan nombor kad pengenalan, kita pilih kelas. Kelas apa? Kelas 2A. Okey, status sama ada aktif ataupun pindah. Okey, pilih aktif lah. Kalau dia aktif, pilih aktif. Okey, tik subjek yang diambil. Contohnya kalau pilih semua, highlight semua ni, tekan saja spacebar. Okey, so nanti dia akan automatic tik lah. Tapi kalau dia tak ambil pendidikan moral, untick je pendidikan moral tu. Okey. Okey, next. Individu. Kejap lagi saya akan tunjukkan lah macam mana nak guna individu ni. So, kita masuk pada nombor 1 sampai 30 ni. Okey, saya masuk 1 dulu. Okey, kat sini dia dah automatic. Okey, masa kita dah set up tadi, nombor 1 tadi kita pilih bahasa Melayu kan. Kita letak bahasa Melayu. So, dia akan automatic letak dekat sini bahasa Melayu ialah mata pelajaran yang pertama. Okey, nama pun dia akan automatic masuk. Okey, sebab tadi kita dah pilih dah dekat senarai nama. Okey, dekat senarai nama ni kita dah tick dah yang dia ambil subjek apa. Okey, contoh 7 dengan 8 ni pun ambil subjek yang sama. So, kita tick saja. Okey, so nanti dia akan masuk dekat sini. Okey, lepas tu masuk pada isi bahagian berwarna putih saja. Yang lain yang ada warna ni, okey, yang ada warna ni jangan ubah, jangan sentuh. Sebab dia akan automatic. Okey, contoh kita masukkan markah dia 80. So dia akan automatic bagi tahu apa-apa sekalian. So tambah nilai ni boleh tambah lah sama ada 10 ataupun 15. Okey, AR pertama ni ujian pertama lah. Ujian pertama ni masukkanlah ujian, contohnya dia punya markah 90. So dia akan automatic bagi tahulah AR1 tolak OTR1 dapat 6, AR1 tolak TOV dapat 10. So dia dekat sebelah kanan ni ada grade ranking. So boleh nampak sama ada dia naik ataupun dia turun. Okey. So dekat sini pun kita boleh ubah. Contohlah mata pelajaran ni bahasa Melayu dia punya grade tu berbeza dengan subjek-subjek lain. Okey, so masukkanlah markah minimum dia tu. Okey. Boleh padam je. Boleh padam je markah minimum dia tu dan ubah. Contoh dekat sini markah minimum dia 55. So dia boleh automatic ubah dekat sini juga. Okey, kalau tak biarkan saja.
Kalau dia sama je dengan yang lain-lain, biarkan saja. Jangan ubah yang tu. Okay, so yang ni dah siap lah. Tapi andai kata kalau macam nak filterkan ikut kelas, boleh saja tekan dekat bahagian filter ni. Okay, contoh saya nak tengok kelas 1A saja. So saya clearkan dulu. Lepas tu klik pada 1A. Lepas tu tekan OK. So nanti dia akan tunjukkan kelas 1A saja. Tapi kalau saya nak tunjukkan semua balik, tekan pada select all. Okay, lepas tu tekan OK. Okay, lepas tu dah tunjuklah semua balik. Kalau nak filter balik ikut kelas mana, boleh tekan saja balik tadi. Clear dan tick kelas apa yang kita nak tengok. Okay, kalau tak, select all je. Okay. Itu adalah cara untuk penggunaan nombor 1 ni sampailah 30. Okay. Sama je kecuali dia ikut mata pelajaran. Yang ni dia dah automatic dekat mata pelajaran ni lah. Okay, next dekat bahagian individu. Okay, individu ni lepas dah masukkan logo sekolah, dah masukkan nama sekolah, masukkan alamat sekolah dekat bahagian setup tadi tu, dia akan automatic berubah dekat sini. Okay, so dah tak payah sentuh dah dekat atas ni. Yang sentuh dekat bahagian kelas saja. Kelas dengan nama. Nama ni. Okay, kelas ni kita pilih dulu. Kalau saya nak tengok 1A. Okay, dekat sini nanti dia akan keluar warna merah. Warna merah ni sebab nama pelajar ni tak ada dekat kelas 1A. So, kita kena pilih lah nama dia, contoh nama 1. So, dia akan automatic keluar dekat sini. Okey, andai kata macam ada lebih daripada 15 subjek, tekan tambah dekat sebelah bahagian kiri ni. So, nanti boleh nampak lah sampai 30 subjek. Okey. So, dekat bawah ni pun automatic. Saya nama apa, dari kelas apa. Lepas tu yang bawah ni, yang benar ni untuk pelajar lah dengan tanda tangan ibu apa. Okey, itu untuk individu. Kalau rumusan kelas, okay, kita tengok rumusan kelas. Okey, so ini adalah rumusan kelas lah. Daripada nombor 1 sampai ke 30. Kalau ada 30 kelas lah. Okey, so dia sekarang ni tengah hide. Kalau nampak macam ni, dia tengah tutup. So kita boleh buka semua tu. Okey, kita right click dan expand all. Okey, dia akan keluar macam ni tapi tak apa, tekan je. So tekan OK. Okey, so sekarang dia dah keluar lah. Dia muncul semua untuk bahasa Melayu, mata pelajaran pertama, mata pelajaran kedua dan seterusnya sampailah mata pelajaran ke-30. Okey. So, andai kata kalau nak tutup balik, boleh je terus tekan dekat right click dekat bahagian atas sini. Tekan saja collapse all. So, dia akan tutup lah semua. So, boleh tengok mata pelajaran apa saja yang kita nak tengok. Contoh, mata pelajaran 5 ni. So, kita tengok macam ni saja. Lepas tu tutup balik. Okey, next untuk rumusan mata pelajaran. Rumusan mata pelajaran ni dia akan tunjukkanlah untuk TOV, ETR, OTR dan seterusnya sampai ke kanan ni. Okey, boleh nampak berapa jumlah pelajar kat sini. Dan boleh tengoklah siapa yang dapat A+ dan seterusnya. Okey, untuk analisis kita kena pilih subjek dulu. Okey, dekat sini pilih subjek. Contohnya bahasa English. Okay, kita cuba bahasa English. Sekarang ni kosong. Okay, sebab nombor 2 ni tengah kosong. Okay, dekat 3 ni yang diisi. So, kita tengok mata pelajaran yang ketiga iaitu sejarah. So, dia akan tunjukkan lah TOV ada berapa orang dapat A, OTR ada berapa orang dapat A dan seterusnya. Okay, itu saja untuk record head count. Kalau ada apa-apa, okay, kalau ada apa-apa soalan boleh saja terus WhatsApp saya. Okay, kalau berminat dengan template ni boleh terus tekan link di bio. Okay, terima kasih.